Clue. Makan apa tu? Nasi. Nasi. Apa nampak Maggi, dia pendek umur orang kita tengah mencampur. Wan. Yo. Sedap. Sedap. Man. Sekarang makan dulu, sudah. Kami makan dah habis dah. Ni pun dah kenyang. Ini baru sampai. Dia pakai apa? No. I love you. Okay, kita orang dah sampai dah tempat penggambaran kita untuk shot movie kita kat sini. So, ni Maman tengah ada buat. Hai Man. Hai, Maman buat sombong pula. Dia adalah hero, lelaki terakhir. Ni kita main director. Apa dia? Ini kita punya ni. Kita punya guide baru. Steady. Okay. Cesel. Ni yang zombie kita. Zombie kita. Habis slow. Tak gelap lah nampak. Kalau aku pakai lighting, aku pergi slow sebab kalau aku tak pakai lighting jalan gelap. Ni. Nampak cermin. Ni lelaki terakhir. Hanya dia nampak aku lah. Dia nampak aku. Ana tengok tu kan. Okay, sekarang kita dah settle scene. Heroing. Seorang lagi mana? Seorang lagi. Zombie kita. Jom kita tukar tempat ke next stage. Oh. Aduh. Mana ulang Ha? Mana ulang Di tempat baru lah. Tempat baru lah. Cari tempat baru. Hey. Yang penting bawa lori. Kan. Mission mencari lori kan. Ini lori weh. Oh. Ini lori ni. Oh, tengok okey tak? Oh, jadi Lori ni dia. tapi Oh, dia okey lori ni. macam lapang sangat. Tu lah. Tapi boleh kita ambil kita tayar lah. Tayar belakang kan? Oh, boleh. Kita ambil 30 tayar Boleh belakang. masuk ke? Ha? Sat, tengok lori depan lah. Sat, kita tengok macam. Bocor.
Apa? Bawa trailer dia. Ni macam ni kau. Ni bawah ni. Lori ni ya, Syak? Ni belakang ni. Belakang ni ya? Ha, ni kontainer. Yang lori yang awal nak tak tahu orang payah berapa kan? Ganti lori pun. Oh tu, lori. Oh boleh. Ada lori. Ya, ini dah return lah. Tak ada lori yang tepi tu. Nak try parking tengok. Saya pergi tengok. Ha, boleh. Kawasan tu dia macam jauh pada Dia nak faster lah. Kita masuk bawa lori, belum masuk lagi kan. So kita berlakon depan dulu. Anak sing mana? Sing jalan ni ke? Lari sambil kencing? Ataupun area ni ke? Dia kena main sini lah, main kencing sebab dia nak masuk bola. Kita tengok dia kat sini, lari kat sini. Ataupun Tak. dia lari kat sini, masuk lori bawah tu. Tak ada, dia tak nampak pun lori tu. Sekarang ni sing dia nampak antara muka dengan tempat lah. Belakang dia. Nak jalan-jalan dah belah sana. Dah sekarang ni nak cari part yang dia keluar pada tu. Zombie tu duduk kejap dari belakang slow. Lepas tu dia nak kencing, muka dia cakap dia nak kencing. So dia kena ada satu scene yang dia keluar. Man, lari pada situ kan. Man, tengok ni. Angkat lock pada sini. Lari. Aku slot ni nampak. Yang ni tak tu tak ada suara lagi. Tak ada lagi. So lagi dia mau nampak muka nak lari lagi. Ya. Bawah cakap, lepas tu nak tarik. Okay, dia okay, straight ni lah. Aku tak tarik. Oh my god. Dia ni lah akan tarik londeh tau. Hmm. Okay, jadi just dapat lari saja. Kan tadi hang lari. Ha. So bagi dapat kau dah keluar pada sini kan. Ha. Zombie tu lari duk tengah kejap slow lah kat belakang. Kira time aku lari tu slot londeh ha. Tak. Slot tak londeh. Tak, Kira, tak. kira ikut kan telok londeh ha time tu. Tak ada. Pani tak lagi. Tak mana londeh tadi ni. Kan kat tadi kat sana hang cabut kan. So kat sini duk lari lagi cabut. Lagi. Mai sini ada muka hang kat tengah ni sikit. Lari hang ada cakap. Gelak lah siut. Okay. Bukan lampu. Okey. Tak sini yang hang kalau hang tengah cakap dia kunci. Weh tak boleh tahan kunci sambil berdiri lah. Lepas tu dapat acah macam buka. Tu hang londe berdiri lah. Londe. Tapi kamera kat bawah. Hang lari. Terus mungkin dia belakang kot. Tu kencing. Sambil lari. Okey. Lari tu. Nak nampak pada atas lah, macam mana view? Gelap siut. Kena ada lighting lah. Topi mana Hamed? Macam mana nak duduk? Aku duduk belah simpan jalan, zombie duduk kejap, hang lari ke atau hang nak keluar belah sini? Keluar sini. Okey. Zombie pergi nampak time aku nak pokok ni sambil berdiri. Hang tak payah man? Hang tak payah? Tak payah. Dia. Aku pada belakang. Okey, dia keluar dulu, hang lambat sikit lah. Dia dekat sini lah. Dia seorang lah. Dia seorang. Dia seorang dia. Macam aku punya kontraktor. Dah. Kat mana? Belakang ni. Hang pun sama. Hang pun sama man. Lagi. Lagi. Ya, aku nak bagi dia keluar pada sini. Lagi. Ya, hampa kena keluar pada tiang tu lah. Keluar pada tiang tu. Lagi. Dia pilih lintas jalan pula belah ni. Man lagi man. Masuk dalam. Jangan keluar. Lagi.
Lagi. Lagi sikit. Okey. 1, 2. Cut. Tu merah jalan tak? Nampak tak? Tak nampak. Dedak. Ada kena berpedak tu. Oh, itu yang kita shoot tu. Mana? Oh, dalam beg yang tadi yang putih. Jaga ada anjing. Kali ni nampak cepat lah kita buat ni. Lepas tu kita buat sesi cut, sesi orang kena katuk kepala. Sesi apa yang drama lah, yang kena gigit. Tu lah. Bolas lah, hampir Nak lah. selamatkan orang, budak kena gigit. Itulah nasib orang yang jadi satu pembantu. Tapi kalau betul-betul nak real life pun sama juga. Nasib kena kencing je. Play clue.